Oh, tak ada suara guys. Woo! Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua KSB fam. Korang ingat tak cerita Sahur? So, episod pertama kita dah tengok, episod kedua kita dah tengok. Malam ni, episod yang ketiga. Tanpa kita berbuang masa, jom kita layan. Okay, aku rasa aku dah dengar something kat luar bilik. Ni episod yang kedua ni. Mungkin tu dia dalam mati. Let's see. Betul ke aku tidur? Tadi bunyi tu bukan bunyi pintu tau. Bunyi tu dalam almari guys. So dia tak buka lagi tu. Let's see. Betul ke aku tidur? At least aku ada something yang aku boleh tunjuk dekat mak. So dia buat recording. Lepas tu dia tidur lah kot. Okey, tadi dia tutup mata Adakah ia sekarang ni tidur ataupun bermimpi guys? Guys. Tapi masalahnya dia tengah recording. So benda tu live, dia muka macam tu guys. Benda tu bergerak juga guys. Tapi mana dia bukan pakai. Aku pun tak pasti Sepatutnya dia bergerak yang sama juga kan. Tapi ni dia bergerak dulu, lepas tu kemudian dalam video ni dia bergerak pula. Apa cerita? Ni apa guys? Ini apa guys? Tiba-tiba dia berdiri di kawasan tempat lain pula tu. Hai. Hah? Kenapa ni? Dia pakai makin confused guys. Makin confused. Dia nampak diri dia tidur pula. Alamak, dia senyum. Siapa jadi siapa ni? Kita tukar tempat Tempat kau dalam almari. Ui, beremang. Tiba-tiba dia cakap macam tu.
Kita tukar tempat ya. Kita tukar tempat ya. Oh, Aku dekat luar. Nadia, bangun sahur. Baik, Mak. Dia keluar. what? Nak air. Okey dah. Mana Hana? Mana dekat orang dah. Oh, tak ada suara guys. Woo! Ikan nak? Ha? Kejap ah. Okey, apa pendapat korang tentang cerita ini? Dia beralih dua alam guys. Tak tahu sama ada ia mimpi ataupun tidak. Aku pun tak faham. Kalau korang faham, korang komen kat bawah. Apa sebenarnya terjadi? Tapi jalan cerita ni cukup-cukup menarik. Kalau korang belum lagi subscribe ataupun follow Madiha Auni, korang pergi ke channel Madiha Auni dekat TikTok ataupun di YT. Support-support guys. Aku suka react cerita-cerita horror macam ni. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sibuk je tangan ni bergerak-gerak. Kacau je lah tangan ni.